Inilah masjid tertua di Malaysia, iaitu Masjid Kampung Laut. Masjid ini dianggarkan lebih kurang 400 tahun. Masjid ini dibina tanpa menggunakan sebatang paku. Pada tahun 70-an, masjid ini dipindahkan daripada Kampung Laut ke Nilampuri untuk selamatkan daripada ditenggelami banjir. Binaan asal masjid hanyalah 4 tiang yang menyangga bumbung yang diperbuat daripada daun rumbia dengan keluasan hanya 400 kaki persegi. Masjid ini menjadi bukti kedatangan Islam ke negara kita melalui arah timur, bukannya barat seperti tanggapan ramai. Masjid ini juga dinobatkan sebagai masjid yang diperbuat daripada kayu dan masjid tertua di Malaysia. Masjid ini antara tarikan pelancong ke negeri Kelantan. Mak datang ke negeri Kelantan.